Walaupun macam MZ ni, kalau kita kerja kita suap, dia tak boleh tau. Dia tak akan guna akal fikiran dia untuk berfikir. Jadi dalam video aku ni, aku nak minta ataupun nak seru supaya MZ ni berfikir sikit, guna sikit akal fikiran tu. Aku nak tanya kamu MZ, kenapa zaman Perikatan Nasional pada tahun 2021 ada kes penghinaan kepada Nabi dan denda dia RM10,000. Tetapi untuk kes hina agama Hindu pada tahun yang sama, denda dia berapa? Denda dia RM15,000. Menteri Agama kata apa? Dia kata undang-undang yang ada ni sudah pun memadai. Itu jawapan daripada Menteri Agama pada waktu itu. Dan Menteri Agama ni datang daripada parti mana? Tidak lain tidak bukan MZ. Parti MZ lah, parti PAS. Tapi waktu tu kita tak dengar pun pemuda PAS Selangor melalak, MZ melalak. Tak ada, diam je. Dan kita yang berada di barisan pembangkang pun kita diam benda ni. Kita tak gunakan modal ini sebagai senjata politik untuk kita. Ini adalah tindakan yang sangat jijik. Sebab itulah kita tak ada kesanggupan nak buat benda ni. Tapi itulah puak-puak ni kan, bila dah tak ada modal nak attack kerajaan, mulalah guna cara-cara macam ni. Sedar ke tidak kamu MZ? Setiap daripada usaha pemecahan yang kamu buat ini tidak memberikan apa-apa kebaikan kepada negara kita. Ingat, di negara demokrasi ini, kita sebagai rakyat juga ada fungsi kita sebagai rakyat. Kita ada tugas yang perlu kita pikul. Bukan kerja je nak pecahkan rakyat semata-mata. Undang-undang itu tidak digubal. Dan bila ditanya kepada menteri, dia kata undang-undang sedia ada sudah pun memadai. Tetapi kerajaan hari ini yang buat perubahan, pemimpin dan menteri yang ada pada hari ini yang berusaha memperketatkan lagi undang-undang ini. Dulu berapa maksimum dia? RM50,000. Sekarang berapa maksimum dia? RM500,000. Sebab itulah Radio Era tu kena RM250,000. Buku bukan main banyak dekat belakang tu. Hang baca ke tidak? Kalau hang ni jenis suka membaca, hang akan cari fakta ni. Hang akan cari supaya hang dapat kebenaran, barulah hang buat video. Tetapi apa yang kita lihat hari ni, sekadar memainkan sentimen nak bangkit emosi rakyat. Tak bertanggungjawab tindakan macam ni MZ.